Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad Azlan bersama rakan kumpulan saya iaitu Siti Nurzanah binti Marzuki daripada kursus GWCP 1042 kumpulan PIM 3 ambilan Ogos 2025-2030. Bagi tugasan kali ini, kami akan membentangkan hasil kajian terhadap sebuah jurnal yang bertajuk Pemakanan Sihat untuk Kesejahteraan Pengguna. Jurnal ini ditulis oleh Nur Hasmah Sulaiman dan Samsul Azhari Zainal Badari serta ia diterbitkan dalam Jurnal Pengguna Malaysia pada tahun 2011. Kajian kami meneliti jurnal ini berdasarkan 3 aspek utama iaitu keutuhan wacana, kejelasan dalam penulisan dan sumber rujukan. Melalui pembentangan ini, kami akan meneliti bagaimana ketiga-tiga aspek ini diaplikasikan oleh penulis bagi memastikan penyampaian ilmu dalam jurnal ini jelas, teratur dan beribawa. Pertama sekali kita lihat kepada keutuhan wacana. Baiklah, kita lihat keutuhan semantik dalam aspek hubungan sebab dan akibat. Petikan ini diambil daripada artikel pada halaman 1, perenggan pertama, baris ketiga hingga kelima. Pemakanan sihat boleh mengurangkan risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung, hipertensi dan diabetes. Jadi di sini, petikan ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang jelas di mana amalan pemakanan sihat menjadi sebab kepada pengurangan risiko penyakit kronik sebagai akibatnya. Seterusnya, keutuhan semantik dalam aspek hubungan sebab dan tujuan. Petikan ini diambil daripada halaman 1, perenggan pertama, baris kelima hingga ke-6. Melalui amalan makan secara sihat juga, ia dapat mengurangkan risiko untuk menjadi obes. Jadi kita dapat lihat di sini, penulis menjelaskan bahawa tujuan amalan pemakanan sihat adalah untuk mengelakkan obesiti, menunjukkan hubungan logik antara sebab iaitu pemakanan sihat dan tujuan iaitu mengurangkan obes. Daripada aspek hubungan sebab dan hasil pula, kita lihat petikan daripada halaman yang kedua, perenggan kedua, baris ke-10 hingga ke-12. Bagi individu yang aktif, pengambilan karbohidrat dalam jumlah yang mencukupi penting bagi memastikan tenaga dapat disalurkan ke otak, sel darah merah dan juga otot. Jadi petikan ini menunjukkan hasil daripada tindakan mengambil karbohidrat yang mencukupi iaitu tenaga dapat disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Seterusnya, dalam aspek hubungan sebab dan kesan. Petikan ini diambil daripada halaman 11, perenggan keempat, baris kedua hingga keempat. Masalah berat badan berlebihan atau obes akan meningkatkan risiko mendapat penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes mellitus. Jadi di sini, penulis menjelaskan kesan langsung akibat obesiti iaitu peningkatan risiko penyakit kronik menunjukkan hubungan sebab akibat yang nyata. Akhir sekali, keutuhan semantik dalam aspek hubungan sebab dan hasil. Petikan daripada halaman ke-6, perenggan kedua, baris ke-5 hingga ke-6. Jika pengambilan air tidak mencukupi, masalah dehidrasi akan berlaku. Jadi petikan ini menunjukkan hubungan sebab iaitu pengambilan air yang tidak mencukupi dan hasilnya berlaku dehidrasi menggambarkan kesinambungan logik antara tindakan dan akibatnya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada aspek yang seterusnya iaitu keutuhan leksikal. Antara bentuk keutuhan leksikal yang dapat dilihat dalam jurnal ini yang pertama ialah pengulangan kata. Sebagai contoh, dalam petikan, vitamin larut lemak terdiri daripada vitamin A, D, E dan K, manakala vitamin larut air terdiri daripada vitamin B kompleks serta vitamin C. Petikan ini diambil daripada halaman keempat, perenggan kedua, baris ketiga hingga baris kelima. Penulis mengulang perkataan vitamin bagi mengekalkan fokus perbincangan terhadap topik utama.
Pengulangan ini menunjukkan kesatuan makna yang kukuh serta membantu pembaca memahami isi kandungan dengan lebih jelas dan berterusan. Selain itu, penulis turut menggunakan sinonim dalam penulisan ayat. Sebagai contoh dalam ayat, diet sihat bermaksud diet yang menyediakan kombinasi makanan yang mencukupi untuk keperluan tenaga dan nutrien. Petikan ini pula diambil daripada halaman ke-6, perenggan ketiga, baris pertama hingga baris ketiga. Dalam petikan ini, penulis menggunakan frasa diet sihat yang membawa maksud sama dengan pemakanan sihat. Penggunaan sinonim ini membantu mengekalkan variasi bahasa tanpa mengubah maksud asal dan menjadikan penulisan lebih menarik serta tidak membosankan. Seterusnya, aspek keutuhan leksikal juga dapat kita lihat melalui penggunaan hiponim dalam petikan. Karbohidrat, lemak dan protein merupakan nutrien makro. Petikan ini diambil daripada halaman kedua, perenggan pertama, baris kedua hingga ketiga. Istilah karbohidrat, lemak dan protein merupakan hiponim kepada istilah nutrien makro. Hubungan antara istilah umum dan istilah khusus ini menunjukkan keutuhan makna dan membantu pembaca memahami hierarki konsep dengan lebih sistematik. Akhir sekali, penulis menggunakan kolokasi iaitu gabungan perkataan yang sering digunakan dalam bidang sains pemakanan. Sebagai contoh yang ada dalam petikan, pemakanan sihat dan diet seimbang. Petikan ini diambil daripada halaman pertama, perenggan pertama, baris ketiga hingga baris keempat. Kedua-dua frasa ini merupakan kolokasi yang tepat dan lazim digunakan. Ia menunjukkan hubungan perkataan yang wajar serta memperkukuhkan kefahaman pembaca. Kesimpulannya, keutuhan leksikal dalam jurnal ini jelas menunjukkan bahawa penulis menggunakan kata dengan tepat, konsisten dan saling berkaitan sekaligus mengekalkan kesatuan makna dalam keseluruhan teks. Seterusnya, kita beralih pula kepada keutuhan gramatikal dalam aspek penanda rujukan. Petikan daripada halaman pertama, perenggan kedua, baris ke-9 hingga ke-10. Ia meliputi pengambilan makanan, pencernaan, metabolisme dan penyimpanan nutrien di dalam tubuh. Jadi di sini, kata ganti nama ia di dalam ayat tadi merujuk kepada pemakanan, menunjukkan penggunaan penanda rujukan yang mengekalkan kesinambungan ayat dan kejelasan makna. Seterusnya, daripada aspek penanda penggantian pula, petikan ini diambil daripada halaman yang kedua, perenggan ketiga, baris kedua hingga keempat. Lemak juga merupakan sumber penting vitamin larut lemak A, D, E, K. Di sini, penulis menggunakan penggantian frasa lemak untuk menggantikan konsep tenaga yang sebelumnya, yang menunjukkan variasi bahasa tanpa mengulangi kata yang sama. Dalam aspek penanda elipsis pula, kita lihat petikan daripada halaman keempat, perenggan ketiga, baris kedua hingga ketiga. Vitamin B kompleks kecuali vitamin B12 tidak disimpan di dalam tubuh. Di sini pengguguran kata oleh tubuh manusia selepas frasa tersebut telah menjadikan ayat lebih padat tanpa menjejaskan makna, menunjukkan ia sebagai penanda elipsis. Akhir sekali, keutuhan gramatikal dalam aspek penanda penghubung. Petikan daripada halaman yang ke-8, perenggan pertama, baris kedua hingga ketiga. Selain itu, kepelbagaian juga merujuk kepada pengambilan makanan yang pelbagai pada setiap hari. Jadi, frasa selain itu digunakan untuk menghubungkan idea sebelumnya, menandakan kesinambungan logik antara perenggan. Kita beralih pula kepada aspek keutuhan fonologi. Penulis menunjukkan kesedaran terhadap penggunaan bunyi dan sebutan yang membantu menekankan makna ayat tersebut. Sebagai contoh yang ada dalam petikan, pemakanan sihat merupakan cara untuk memastikan seseorang individu memiliki kesihatan yang optimum. Petikan ini diambil daripada halaman 12, perenggan pertama, baris
1 hingga baris kedua. Dalam pembacaan, terdapat hentian suara selepas frasa cara untuk memastikan. Hentian ini memberikan penekanan kepada maksud utama ayat dan membantu pendengar memahami fokus mesej dengan lebih jelas. Selain itu, keutuhan fonologi juga dapat dilihat melalui penggunaan nada suara. Sebagai contoh yang ada dalam petikan, masalah berat badan berlebihan atau obes akan meningkatkan risiko penyakit kronik. Petikan ini diambil daripada halaman ke-11, perenggan ke-4, baris pertama hingga baris kedua. Nada suara menurun pada akhir ayat menunjukkan pernyataan fakta yang tegas serta formal. Nada ini bersesuaian dengan gaya penulisan akademik dan menimbulkan rasa yakin terhadap isi yang disampaikan oleh penulis. Akhir sekali, keutuhan fonologi turut terselah melalui penggunaan hentian atau kesenyapan. Sebagai contoh yang terdapat dalam petikan, air merupakan nutrien organik yang terpenting dalam kehidupan. Petikan ini diambil daripada halaman ke-6, perenggan pertama, baris pertama hingga baris kedua. Terdapat kesenyapan pendek selepas perkataan organik yang menegaskan kepentingan air sebagai nutrien penting untuk kehidupan. Secara keseluruhannya, aspek fonologi dalam jurnal ini membantu menambah kejelasan, penekanan makna serta kefahaman pembaca terhadap isi yang dibincangkan. Baiklah, untuk kejelasan dalam penulisan daripada aspek bahasa komunikatif formal. Pemakanan didefinisikan sebagai sains yang mengkaji makanan dan bagaimana makanan memberi zat pada tubuh serta mempengaruhi kesihatan. Jadi kita dapat lihat di sini penulis menggunakan bahasa formal dan ilmiah tanpa unsur emotif, menjadikan penyampaian bersifat objektif dan sesuai dengan konteks akademik. Seterusnya, dalam aspek penulisan ayat yang jelas pula, kita lihat petikan ini, karbohidrat merupakan sumber utama tenaga untuk tubuh. Jadi ayat ni mudah difahami, padat dan terus kepada maksud, mencerminkan kejelasan yang baik dalam penulisan akademik. Dalam aspek perkembangan idea secara logik iaitu koheren pula, kita lihat petikan di sini, diet sihat bermaksud diet yang menyediakan kombinasi makanan yang mencukupi. Makanan yang berlainan membekalkan tenaga dan nutrien yang berbeza. Jadi dalam ayat tadi, idea ni berkembang secara koheren daripada definisi kepada penjelasan lanjut yang mana menunjukkan kesinambungan yang logik antara ayat. Akhir sekali, kejelasan dalam penulisan dalam aspek perkembangan idea secara logik iaitu kohesi. Terlihat petikan ni, kecukupan bermaksud diet yang mengandungi tenaga, nutrien dan fiber. Walau bagaimanapun, keperluan nutrien berbeza mengikut umur, jantina dan tahap aktiviti fizikal. Kita dapat lihat di sini bahawa penggunaan penanda wacana walau bagaimanapun menghubungkan dua ayat secara kohesif yang mana menunjukkan kesinambungan logik antara idea. Akhir sekali, bagi aspek sumber rujukan, jurnal ini menunjukkan penggunaan rujukan yang pelbagai, sahih dan terkini. Antara contoh rujukan yang diguna pakai dalam jurnal ini adalah rujukan yang bersumberkan rujukan antarabangsa yang digunakan dalam bidang sains pemakanan moden. Seterusnya, rujukan rasmi tempatan yang menunjukkan kesahihan maklumat dan kesesuaian konteks Malaysia dan rujukan rasmi kesihatan global yang menambahkan kredibiliti dan sokongan saintifik. Semua rujukan ini digunakan untuk memperkukuh hujah dan menunjukkan keseimbangan antara konteks tempatan serta global. Seterusnya, penulis turut menggunakan jurnal saintifik seperti jurnal yang menyokong fakta tentang diet tinggi protein. Ia juga menunjukkan penggunaan rujukan eksperimen tersebut.
Selain itu, terdapat juga rujukan pelbagai sumber seperti Persatuan Pemakanan Malaysia yang menambah pandangan nasional berkaitan pemakanan yang seimbang. Penulis juga menulis semua rujukan mengikut gaya APA yang betul dan konsisten. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap etika penulisan akademik serta membuktikan jurnal ini disusun dengan kemas dan profesional. Secara keseluruhan, aspek sumber rujukan dalam jurnal ini amatlah kukuh kerana menggabungkan sumber tempatan, antarabangsa dan saintifik secara seimbang serta tersusun mengikut piawaian penulisan akademik yang sahih. Berikut merupakan sumber-sumber rujukan kami. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.